Sebelum kita bermula, saya ada satu soalan yang mungkin akan membuatkan anda berfikir sepanjang video ini. Kalau hari ini seseorang datang kepada anda dan berkata, saya mahu membeli shilling 20 sen Malaysia tahun 1976 yang anda simpan, adakah anda akan terus menjualnya? Atau anda akan menyemak dahulu sama ada shilling itu sebenarnya mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang anda sangkakan? Jangan jawab lagi, kerana apa yang akan saya kongsikan selepas ini mungkin mengubah cara anda melihat setiap shilling lama yang masih berada di dalam rumah anda. Pastikan anda menonton sehingga penghujung video kerana di akhir nanti saya akan berkongsi nilai yang sering dikaitkan dengan shilling ini dan mengapa ia menjadi topik hangat dalam kalangan peminat shilling. Sebelum meneruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan loceng pemberitahuan dan berikan like supaya anda tidak terlepas video-video terbaru tentang shilling Malaysia yang mungkin masih berada di dalam dompet, tabung atau laci rumah anda. Ramai orang percaya bahawa shilling lama hanyalah wang kecil yang tidak lagi mempunyai kepentingan. Ada yang menyimpannya di dalam botol kaca, ada yang memasukkannya ke dalam tabung sejak berpuluh-puluh tahun dahulu, malah ada juga yang terus membelanjakannya tanpa melihat tahun keluarannya. Tetapi bagi seorang pengumpul shilling, setiap keping shilling mempunyai cerita yang tersendiri. Shilling 20 sen Malaysia tahun 1976 ialah salah satu shilling yang sering menarik perhatian mereka yang gemar mengumpul koleksi mengikut tahun keluaran. Walaupun pada suatu ketika dahulu shilling ini digunakan setiap hari oleh jutaan rakyat Malaysia, hari ini semakin sukar untuk menemui kepingan yang masih berada dalam keadaan yang benar-benar baik. Bayangkan satu keluarga yang telah berpindah rumah. Ketika mengemas sebuah almari lama, mereka menemui sebuah tin biskut yang sudah berhabuk. Apabila dibuka, di dalamnya terdapat ratusan keping shilling lama. Pada mulanya mereka menyangka semuanya hanyalah duit baki yang tidak lagi berguna. Namun apabila mereka mula memeriksa satu demi satu, mereka menemui beberapa shilling dengan tarikh yang menarik perhatian. Situasi seperti ini sebenarnya lebih biasa daripada yang ramai sangka. Masih banyak rumah yang menyimpan shilling lama tanpa pernah diperiksa. Ada yang berada di dalam tabung sejak anak-anak mereka masih kecil, ada yang diwarisi daripada ibu bapa, malah ada juga yang tersimpan di dalam dompet lama yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Persoalannya, pernahkah anda membuka semula simpanan lama di rumah? Mungkin di situlah terdapat shilling yang selama ini anda tidak pernah beri perhatian. Salah satu perkara yang membuatkan dunia numismatik begitu menarik ialah setiap shilling mempunyai perjalanan hidupnya sendiri. Ada yang telah melalui ribuan transaksi. Ada yang pernah digunakan di pasar, kedai runcit, stesen bas dan pelbagai tempat lain. Namun ada juga shilling yang disimpan sejak awal lagi sehingga keadaannya masih hampir seperti baru. Bagi pengumpul, keadaan fizikal shilling memainkan peranan yang sangat penting. Mereka akan melihat sama ada reka bentuk masih jelas, tulisan masih tajam, permukaan masih licin dan sama ada terdapat kesan calar yang banyak atau tidak. Ramai orang tidak sedar bahawa dua keping shilling dengan tahun yang sama boleh menerima perhatian yang sangat berbeza. Satu mungkin sudah terlalu haus akibat digunakan selama bertahun-tahun, manakala satu lagi masih kelihatan bersih kerana disimpan dengan baik. Perbezaan seperti inilah yang sering menjadi tumpuan pengumpul. Shilling 20 sen tahun 1976 juga sering menjadi sebahagian daripada koleksi lengkap mereka yang mengumpul siri shilling Malaysia mengikut tahun. Mereka bukan sekadar mahu satu shilling lama, tetapi mahu melengkapkan keseluruhan koleksi daripada pelbagai tahun keluaran. Apabila satu tahun tertentu sukar ditemui dalam keadaan yang baik, minat terhadap shilling tersebut boleh menjadi lebih tinggi. Menariknya, ramai orang hanya mula memeriksa shilling selepas melihat kisah orang lain menemui shilling lama di rumah mereka. Rasa ingin tahu membuatkan mereka membuka tabung lama, memeriksa dompet yang sudah lama tidak digunakan dan mengasingkan shilling mengikut tahun. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membuatkan ramai mula menghargai sejarah mata wang Malaysia. Setiap shilling membawa kenangan tentang zaman ia digunakan. Ia bukan sekadar logam kecil, tetapi sebahagian daripada perjalanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Jika anda memegang shilling 20 sen tahun 1976 hari ini,
cuba lihat dengan teliti. Perhatikan setiap tulisan, setiap corak dan keadaan permukaannya. Jangan terus menganggap ia sama seperti semua shilling lain. Kadang-kadang perkara yang kelihatan biasa skim yang membuatkan seseorang pengumpul sanggup meluangkan masa untuk mencarinya. Ramai pengumpul juga mempunyai satu tabiat yang menarik. Mereka tidak pernah berhenti belajar. Setiap kali menemui shilling baharu, mereka akan membandingkannya dengan koleksi yang sedia ada. Mereka ingin mengetahui sama ada terdapat perbezaan kecil yang mungkin tidak disedari oleh orang lain. Ada juga yang menjadikan aktiviti mengumpul shilling sebagai hobi keluarga. Anak-anak belajar mengenali tahun keluaran, ibu bapa berkongsi pengalaman menggunakan shilling tersebut pada zaman dahulu, dan akhirnya setiap shilling menjadi satu cerita yang menghubungkan generasi. Bayangkan jika malam ini anda membuka laci lama di rumah dan menemui beberapa keping shilling 20 sen tahun 1976. Adakah anda akan terus menyimpannya semula, atau anda akan mula memeriksanya satu demi satu? Mungkin disitulah bermulanya minat baharu yang tidak pernah anda sangka. Perkara yang paling menarik dalam dunia shilling ialah anda tidak pernah tahu apa yang akan ditemui. Kadang-kadang anda mencari satu shilling tetapi menemui shilling lain yang lebih menarik. Ada juga yang pada mulanya hanya ingin membersihkan rumah, namun akhirnya menemui koleksi lama yang telah tersimpan selama berpuluh-puluh tahun. Sebab skim semakin ramai orang mula melihat shilling lama dengan perspektif yang berbeza. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai wang kecil semata-mata, tetapi sebagai sebahagian daripada sejarah yang masih boleh disentuh dan disimpan sehingga hari ini. Semakin lama seseorang mendalami dunia pengumpulan shilling, semakin mereka sedar bahawa nilai sebenar sesebuah shilling bukan hanya terletak pada angka yang tertera di permukaannya. Apa yang menjadikan sesuatu shilling menarik ialah gabungan sejarahnya, keadaannya, dan minat pengumpul yang ingin melengkapkan koleksi mereka. Skim sebabnya ramai kolektor sanggup meluangkan masa berjam-jam hanya untuk memeriksa sekotak shilling lama. Mungkin pada pandangan orang biasa, semua shilling 20 sen tahun 1976 kelihatan sama. Tetapi bagi mata seorang pengumpul yang berpengalaman, setiap shilling mempunyai identitinya sendiri. Mereka akan memeriksa ketajaman ukiran, warna asal logam, keadaan bahagian tepi shilling dan sama ada terdapat kesan penggunaan yang berlebihan. Semakin baik keadaan shilling dipelihara, semakin tinggi minat yang mungkin ditunjukkan oleh pengumpul. Sebab itu ramai kolektor tidak mencuci shilling lama dengan bahan kimia atau menggilapnya secara berlebihan. Mereka tahu bahawa tindakan tersebut boleh mengubah permukaan asal shilling. Dalam dunia numismatik, mengekalkan keadaan asal sering dianggap lebih penting daripada menjadikan shilling kelihatan berkilat. Jika anda masih menyimpan shilling lama, cuba asingkan mengikut tahun keluarannya. Anda mungkin terkejut melihat berapa banyak shilling yang telah berada dalam simpanan selama bertahun-tahun tanpa pernah diperhatikan. Kadang-kala, hanya dengan melihat satu tarikh, seseorang mula tertarik untuk mengetahui kisah di sebalik shilling tersebut. Ramai juga yang mula mengumpul shilling kerana kenangan. Ada yang masih mengingati zaman membeli makanan sekolah menggunakan beberapa keping shilling 20 sen. Ada yang teringat ketika menerima baki daripada kedai runcit. Kenangan-kenangan inilah yang menjadikan setiap shilling mempunyai nilai sentimental selain nilai kepada pengumpul. Satu perkara yang menarik ialah dunia pengumpulan shilling sentiasa berubah. Shilling yang kurang diberi perhatian hari ini mungkin menjadi lebih dicari pada masa hadapan apabila semakin ramai orang mula melengkapkan koleksi mereka. Oleh sebab itu, ramai peminat shilling memilih untuk menyimpan koleksi mereka dalam jangka masa panjang. Bayangkan jika anda menemui beberapa keping shilling 20 sen Malaysia tahun 1976 di dalam tabung lama. Jangan tergesa-gesa membuat keputusan. Periksa setiap satu dengan teliti. Bandingkan keadaannya. Mungkin salah satu daripadanya masih mempunyai permukaan yang sangat baik berbanding yang lain. Perjalanan mencari shilling yang menarik sebenarnya sama seperti mencari sesuatu yang berharga di tempat yang tidak disangka-sangka. Ada orang mencarinya di dalam tabung lama, ada yang menemuinya ketika mengemas rumah, dan ada juga yang menyedari mereka telah menyimpan shilling tersebut selama bertahun-tahun tanpa mengetahuinya.
Inilah yang membuatkan hobi mengumpul shilling begitu menyeronokkan. Setiap kali anda membuka satu bekas shilling lama, anda tidak tahu apa yang akan ditemui. Rasa ingin tahu itu membuatkan ramai orang terus memeriksa satu demi satu sehingga berjam-jam lamanya. Namun, satu perkara yang perlu sentiasa diingat ialah tidak semua shilling mempunyai nilai yang sama. Faktor seperti keadaan fizikal, keaslian, permintaan pengumpul dan keadaan pasaran boleh mempengaruhi harga yang dipersetujui antara pembeli dan penjual. Sebab itu, seseorang tidak sepatutnya menganggap semua shilling daripada tahun yang sama akan mempunyai nilai yang serupa. Sekarang kita sampai kepada bahagian yang ramai tunggu sejak awal video. Pada permulaan tadi saya bertanya sama ada anda akan terus menjual shilling lama anda atau menyemaknya terlebih dahulu. Selepas mendengar semua fakta yang telah dikongsikan, saya harap jawapan anda kini berubah. Meluangkan sedikit masa untuk memeriksa shilling yang anda miliki mungkin memberikan anda pengetahuan yang jauh lebih berharga. Dalam kalangan peminat shilling dan kandungan koleksi di internet, terdapat dakwaan bahawa shilling 20 sen Malaysia tahun 1976 dalam keadaan tertentu pernah dikaitkan dengan nilai sekitar 450-300. Nilai ini bukanlah harga tetap untuk semua shilling 20 sen 1976 dan bukan jaminan bahawa setiap shilling akan mencapai jumlah tersebut. Nilai sebenar bergantung pada keadaan shilling, ciri-ciri khusus, permintaan pengumpul serta persetujuan antara pembeli dan penjual pada waktu urus niaga. Skim sebabnya semakin ramai orang memilih untuk memeriksa shilling lama mereka terlebih dahulu sebelum membelanjakan atau melepaskannya. Kadang-kala, apa yang kelihatan seperti shilling biasa sebenarnya mempunyai kisah yang menarik dan menjadi sebahagian daripada koleksi yang dicari oleh peminat numismatik. Jika anda mempunyai shilling 20 sen Malaysia tahun 1976, simpanlah dengan baik dan periksa keadaannya. Anda mungkin bukan sahaja memiliki sekeping shilling lama, tetapi juga sebahagian daripada sejarah yang masih dihargai sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton sehingga penghujung. Jika anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas perkongsian seterusnya mengenai shilling Malaysia yang mungkin masih berada di dalam rumah anda. Tinggalkan komen di bawah dan beritahu saya, adakah anda masih mempunyai shilling 20 sen Malaysia tahun 1976? Saya ingin tahu berapa keping yang masih anda simpan. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.